trainers! Hi! Click here to subscribe. Bersama bentukkan naga perang hebat bersalong tak pernah menyerah. Bersama menderu dengan pantas pasti berjaya. Kita pasti menang. Jom bertukar sedia untuk bertempur, tak sabar berjuang. Sama-sama menempuh pengembaraan dengan yang terhebat. Richie telah mengembara ke zaman purba dinosaur. Ada yang cuba merampas kristal sakti dinosaur yang telah melindungi kawasan ini kalau ia dicuri. Dunia dilanda malapetaka. Malah dinosaur akan kepupusan. Dinosaur peliharaan Richie, iaitu Rex, juga akan lesap di dunia ni demi melindungi dunia dinosaur. Richie dan rakan-rakannya bersatu dengan kuasa dinosaur untuk melawan puak raksasa yang kuat. Adakah mereka semua akan berjaya? Bunyi aneh yang ada di hutan. Caku! Kita di mana ni? Bukankah ini persatuan latihan dinosaur? Jangan-jangan kita kembali ke zaman dulu. Mana pergi yang lain ni? Caku! 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 NK, boleh bantu saya cari mereka? Caku! Caku! Awak kata Richie dan yang lain ada dalam ni? Caku! Caku! Ah! Ah! Caku! Cepat lari! Caku! Hah? Anki, betul ke mereka semua di dalam? Hah? Caku! 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 Anki! Caku! 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 Anki, tunggu! Caku? Hari dah mula nak gelap. Cukuplah untuk kita hari ini, ya? Oh, Caku. Saya tahu awak nak bantu saya. Tapi tak perlu nak tergesa-gesa. Mari kita berehat dulu. Caku. 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 Yaku. 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 Caku. Caku. Yaku. 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 Wah, kita dah berjaya! 1, 2, 3. Wah, kita berjaya tangkap banyak dinosaur. Dengan adanya bantuan mereka, kita pasti akan dapat cari kristal dengan lebih pantas.
Siapa tu? Jaku. Shh. Saya rasa yang bunyi itu datang dari rumput kat sana. Baiklah, mari kita pergi tengok. Hei, pergi. Jangan sengat saya. Tolong, jangan sengat saya. Sampai hati awak. Semua salah awak. Itu pepatung je. Kenapa awak ketawa sampai macam tu sekali? Awak ni memang tak guna. Saya tahu salah saya. Baguslah mereka tu tak tahu. Lepas ni awak tak boleh keluar sendirian. Ia terlalu bahaya. Jaku. Jaku. Hah? Siapa mereka ni sebenarnya? Kenapa mereka tangkap dinosaur? Sudah, jangan nak buat bising. Enki, kita kena cari jalan untuk selamatkan dinosaur tu. Nanti, jangan pergi. Jaku. Jaku. Kita ada seekor lagi lah. Hei, gegasi bunyi. Cepat pergi tangkap dia. Alamak, saya kena lawan mereka sekarang. Enki, berubah bentuk. Awak ni siapa? Enki, cepat serang mereka. Tak guna. Berani awak menyerang kami, ya? Serang gegasi bunyi. Tak boleh buat apa-apa. Jangan harap awak dapat lawan dia. Keupayaan terbangnya susah untuk Enki bertempuh. Kena cari tempat tinggi untuk kita melawannya. Baiklah. Enki, cepat pergi ke arah batu besar tu. Apa? Awak cuba nak melarikan diri, ya? Ianya tak semudah tu. Enki, lompat di atas batu besar, kemudian serang gegasi bunyi tu. Serang pada sayapnya. Habislah kita. Gegasi bunyi tak boleh nak terbang dah. Bawa bertenang. Kita masih ada rancangan terakhir. Gegasi bunyi, serangan gelombang bernada tinggi. Enki, awak tak apa-apa? Enki! Nikmatilah nyanyian yang merdu dari gergasi bunyi saya. Kena cari jalan untuk kalahkannya. Oh ya, kita boleh sembunyi di belakang batu dan tunggu peluang. Enki, cepat! Kita tengok berapa lama awak boleh sembunyi. Gergasi bunyi, lancarkan gelombang yang nyaring bunyinya. Hebat betul. Mereka berdua dah jadi abu. Boom. Cubalah kamu tengok dekat atas tu dulu. Enki, serang mereka cepat. Apa? Cepat lari. Pergi dari sini. Cepat.
NK, pecahkan sangkar ni dan pergi selamatkan semuanya. Jaku! 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 Yaku! 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 Jaku! 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 NK, terima kasih ya. Jaku! Jaku! Apa ni? Ini sapu tangan Laura. Jaku! Nampaknya Laura pernah ada di sini. Anhan Gera, boleh tak awak bawa saya kepada pemilik sapu tangan ni? Dia tu kawan saya. Dia suruh kita mengikutnya. Episod seterusnya, Hagrid hampir berjaya dapat kristal sakti dinosaur. Namun pada masa yang sama, Richie dan rakan-rakannya tiba. Dia arahkan Ginny dan Gulu untuk halang mereka. Ginny tahu yang Howell takut laba-laba. Kemudian takutkannya dengan raksasa lelabah keluli. Dia memulakan serangan terhadap Laura dan Richie. Adakah Laura dan Richie berjaya melawannya? Adakah Howell meninggalkan rakan-rakannya dan melarikan diri? Tonton episod seterusnya, Lelabah yang Menakutkan. Dino Trainers! Hi! Click here to subscribe.